yang pandai. Kan senang saja kan. Sebab 20% ni adalah separuh kan. 24 darab 20%. 12. Kalau tukar jadi 20%, tuliskan dulu berapa? Betul. Okey, salah. Baik, 20% ber-10 darab 24. Nampak tak? Nampak. 48 10 sampai RM4 80 Faham? Faham. Apa yang tak faham? Okey, semua faham baik. Okey, bagi apa persen? Okey, ini adalah dia punya diskaun 30% diskaun. So, kalau kata kita nak dapat nilai yang kita bayar berapa? Sampai tolak dengan diskaun, kita dapat berapa kita bayar, betul? Sampai tolak RM4 80 16, 20 sen. Okey, itu adalah diskaun. Jadi contoh yang kedua. Okey, cikgu buat keluar coklat lah contoh. Jadi kita puasa tau, kita tengok je dulu tau. Jangan teringin pula. Okay, harga coklat katalah satu ni RM2, so dah dapat. So jadi RM8. Diskaun. Kita faham konsep diskaun tadi, dia akan jadi murah. So diskaun 50% dia akan jadi 1 darab 8 dia jadi RM4. Faham yang ni kan? So kalau roti pula, kalau roti RM2, diskaun 30%. 30% daripada RM2 berapa?